Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to podcast Sembang Sempoi. Minyak tangan saya. Minyak tangan saya. Aduh, buat apa tu Firdaus? Bawa makan kuih. Sebelum bukan makan kuih dulu Ya, betul. Okay Firdaus, hari ni kita ada bawa orang tinggi punya dari tingkat 88. Tinggi. Hui. Tinggi fizikal dia ke apa? Tinggi keberadaannya. Okay. Siapa Firdaus? Siapa? Aduh, dia famous. Band dia famous dengan lagu-lagu rakyat lah. Lagu rakyat? Lagu rakyat. So, without further ado, Pada gedu. Okay, mempersembahkan Eric Fuzi. Okay. Sihat bang? Sihat? Okay, sihat Alhamdulillah. Ni kali ke berapa bang podcast? Datang ke podcast. Seram ada. Seram ada, Ya ada. gembira ada. Buat sendiri pun ada. Buat sendiri pun ada. Tapi itu kita tak bagi podcast lah. Sebab itu rasa macam buat program sendirilah. Kalau pernah tengok buat dalamnya kolam renang tu, dalam swimming pool tu, Dalam kolam renang ada nama program tu Rumah Untuk Curang. Tapi sempat buat 4 episod je. Lepas tu? Sebab buat sendiri kan. Buat sendiri. Waktu busy. Tu malas dah busy. Tak buat dah. Kita buat sekali apa? Kita buat sekali. Boleh kita sambung episod kelima. Tapi Mira tak boleh masuk dalam pool. Aduh, yang tu Masuk je. Masuk. keluar-keluar. Masuk tapi kita Jauh sikit lah. Okay bang, tujuan kita panggil abang sini, of course kita nak berkenal-kenal kan. Okay. Kita tahu abang dalam band Flow 88. Okay. So kita nak tahu juga perjalanan kerjaya abang ke band tu macam ni, dari kecil sampai ke band tu. Asalnya berlakon kanak-kanak lah dulu kan. Zaman berlakon kanak-kanak, cerita pasal berlakon kanak-kanak apa semua tu. Nak cerita ke nak sikit? Sebab kadang aku dah cerita dah. Boleh abang? Sikit lah. Sikit lah. Asalnya berlakon teater. Follow kakak kan. Tiba-tiba ada kes 2 minggu sebelum show, ada budak tu tak boleh nak perform sebab result exam keluar, tengok bapak tak bagi. So aku ganti. Okay. So bila ganti tiba-tiba meletup. Biasalah budak umur 7 tahun atas stage petah bercakap. So kat situ lah mula career lakon. Minat muzik pun minat lah, tapi tak tidak main kan. Tak ada abang, tak ada ni. Tapi sebabkan kenal ada cousin boleh main, belajar sikit kat Aswara. Masuk Aswara pun belajar dengan kawan-kawan, tapi Aswara tak ambil muzik. Dekat Aswara film and management. Kan? So belajar dengan kawan, tiba-tiba kenal budak Floyd dekat Aswara. Saja nak join jamming, tak tahu je join Floyd. Itu cerita dia. So memang dia orang pun semua budak-budak situ juga lah. Semua lah. Dia asalnya yang Aswara, Choi, Ai, Ameh. Yang 3 tu Aswara. Dan orang semua tu adalah junior dan student saya. Junior dan student. Maknanya Ai dengan Amir memang ada kelasnya je. Ajar subjek dorang ni sejarah dan falsafah seni. Dengan pengajar Malaysia. Tu Amir dengan Ai dia masuk kelas lah. Kan. Lepas tu Acoy memang junior. Tapi Acoy dengan Amir lagi tua daripada saya. Tapi junior dalam dekat tempat study lah. Cumanya dorang masuk lambat. Asalnya sebab dulu dorang ambil sekolah, dorang pergi study tempat lain. Tapi dorang fail. Aduh, fail. Dorang fail. Lepas tu baru dorang masuk study kat Suara lah. Tapi cerita dia itulah. Asalnya main muzik pun Fun-fun je. Fun je. Dan tak power pun. Masa tu tak power lagi lah. Sekarang pun tak power. Sekarang tak power. Jujur betul ni. Saya bukan musician yang power, bukan musician yang saya bukan musician lah. Saya copy and paste je. Copy and paste. Saya lebih kepada sebagai seorang performer dan entertainer je lah. Sebab saya malu nak gelarkan diri saya sebagai musician, sebab ilmu muzik saya kalau kata daripada 100 tu, saya rasa baru 8% je. 8% je? Below par. Below par. Tak reti. Kadang-kadang skill pun tak hafal. Kan? Tapi kita tahu lagu apa yang kita nak main. Saya tak malu untuk mengaku benda ni. Sebab apa? Sebab saya respect musician yang betul pure musician yang memang struggle, bertungkus lumus, nak power, nak mendalami betul ilmu muzik. Sebab saya belajar filem. Kan? Saya diploma filem, degree management. Muzik ni hanya sekadar minat. Tapi
saya harap semua orang boleh terima yang benda ni dah memang aturan Allah. Yang rezeki saya datang kat muzik Dekat ni. muzik. Betul. Kan. So saya pun rasa macam yelah, saya join Flow 88 sekadar cakap coy nak join gaming. Kan. macam tu je, Tiba-tiba dia kata Eric kau main keyboard kan, join je lah Flow 88. Cakap aku ni bukannya power music kan, apa tak lagi nak rekod lagu. Nak setakat je jamming tu dia tak apa, try je, aku bagi lagu kau practice dulu. Practice saya boleh join Flow 88, tak tahu sign label. Sign label kan. Dan first song lagu Zalika tu kita tak rekod sendiri. Yang tu Itu memang apa 100% drum Abang Ujang main kan. Standard lah artis baru, label sekarang. Dulu pun macam tu juga pakai session kan. Label mana nak percaya artis baru. Betul kan. Dong fikir kos studio kan. So memang lagu Zalika pun kita orang yang rakamkan lagu tu. So bila dah tapi demo dia kita orang yang main. Demo main kan. Tapi kita pun faham lah, kita tak tahu apa standard yang diorang nak dengan kualiti lagu rakam gitu kan. Tapi demo kita main, structure kita main, dapat dekat apa olah balik, jadikan dia sound. Masa tu kita memang tak tahu lagu tu apa jadi tak tahu. Betul. Dah bagi dah saya, lepas tu senyap bila lagu, bila nak rekod tak tahu. Dia tak ada tanya bila lagu start tau. Masa tu kan, bila nak rekod lagu ni bila nak rekod lagu kan. Dah lama tak tahu, dah dapat dah lagu dah siap, tinggal masuk vokal je. So bang, kenapa sama lagi cerita? Macam ada something lagi nak cakap? Tak, itulah cerita. Oh tu. Semenjak ada itulah maksudnya kau tadi kau tanya pasal perjalanan masuk band. Aku nak cerita itulah. Tak ada, abang macam terdiam sikit macam saya macam. So macam tu lah. So sampai sekarang masih lagi belajar lah. So setiap dapat lagu yang baru tu, itu adalah satu benda yang kita belajar lagi. Oh, ada lagi benda yang macam ni, ada benda ada lagi yang tak tahu lagi lah. Ada yang tak tahu. Lama-lama sampailah dah boleh rekod sendiri. So bang, okay, dah cerita dari perjalanan band kan. Kita nak tahu juga nama Flow 88 tu macam mana terbentuknya nama kumpulan Flow 88 ni. Itu dia sebenarnya Acoy Amir Falik. Diorang ni daripada zaman sekolah memang bersama. Diorang dah main, belajar muzik pun sama-sama. Dia zaman sekolah Dari zaman sekolah. Daripada zaman sekolah rendah buat sekolah menengah, diorang duduk setaman kan. Lepas tu dulu nama band orang bukan Flow 88. Macam-macam. Brownies ada. Blood and Noise. Tukar-tukar lah. Garang. Cumanya Acoy dia masuk pertandingan ni Twisties Bingit. Kalau ingat dulu dekat 8TV ada satu program Twisties Bingit. Drama band daripada Twisties Bingit. Drama band. So maknanya Twisties Bingit ni diorang ni datang audition solo. Tapi diorang diletakkan, okay, kau jadi band ni, kau jadi band ni, kau jadi band ni, datang asing-asing. So masa tu Acoy dia terpilih, dia dengan satu band. Masa tu dia yang bagi nama band dekat dalam Twisties Bingit tu Flow 88. Tapi bila habis Twisties Bingit, diorang tak dalam satu band lah. Tapi Acoy nak pakai nama Flow 88 nak guna juga nama tu. Dia nak guna nama Flow 88 tu. Sebab masa dia dapat nama Flow 88 tu, dia nak represent KLCC. Masa tu KLCC tu antara menara tertinggi di dunia. Pada masa tu lah. So the highest peak lah kan. So dia namakannya Flow 88. Tapi lama Flow 88 ni bergerak. Battle of the Band, diorang main small gig. Nak kata indie tak indie. Indie lah sebab tak ada sign label mana-mana, buat lagu sendiri pun semua. Tapi lebih ke arah Battle of the Band. Battle of the Band, Dan sampai satu tahap tu, masa tu saya kenal diorang dekat Suara. Masa diorang masuk Suara dah, diorang masuk Battle of the Band dekat Vietnam dan menang. So bila dah menang, diorang dah balik, diorang terasa kita ni dah main band, dah main betul-betul menang kat Vietnam, tapi tak ada apa pun. Tak ada apa pun kan. Nak isi minyak motor pun berkira juga kan. Minyak motor pun so kat situ baru dah terdetik hati diorang nak diversify hal apa kata arah tuju band tu. Daripada dulu yang main muzik because of fashion,
dan kepada main muzik untuk kerjaya. Kat sini kita kena tahu beza. Kan? Semua orang yang main muzik dia ada passion dia. Betul. Kan? Dia ada minat dia, muzik apa yang dia dengar, muzik apa yang favorite dia, kan. Tapi ada muzik-muzik tu yang tak boleh memberi, kita kena terima hakikat. Ada orang yang macam main je lah muzik, ada rezeki ada lah. Tapi bila kau dah masuk fasa yang bakal berumah tangga, ibu ayah kau nak kena jaga, kan. So muzik ni lah bakat yang kau ada, aku nak kena cari duit dengan main muzik. So ini yang membuatkan diorang berubah arah daripada main yang metal, yang main yang ganas, battle of the band tu, diorang bawa kepada slow sikit kita kena bawa satu yang santai yang boleh diterima mainstream market. Ini yang kadang-kadang menjadi perdebatan. Kan? Oh, main mainstream nak kena main lagu-lagu yang macam ni lah yang korang dengar sekarang ni, kan. Tapi itulah hakikat dia. Ya, dorang industri mainstream yang membuatkan duit, yang bukan tak besar pun duit, kan, tapi cukuplah untuk menyara kehidupan, kan. Kena main macam ni, kan. Tapi tak bermakna kita tak layan, kita tak support muzik yang dia ada side maknanya independent ni, kan. Kita minat, kita dengar, cumanya untuk mencari makan tu agak susah. Terpaksa ubah sikit lah. Terpaksa ubah sikit. Tapi kami selalu je dapat kecaman daripada peminat muzik-muzik independent ataupun true metal apa semua yang cakap apa lagu budak-budak, lagu lembek, lagu pula banyak lah, kan. Tapi just nak bagi tahulah, kita dengar tapi ini musik makan. Musik makan. Ada perut yang nak isi, kan. Dalam politik ni saya selalu pegang satu prinsip yang setiap rezeki atau show yang kami dapat tu bukan untuk kami 6 orang, kan. Dalam setiap show yang kami dapat, job yang kami dapat tu, ada rezeki untuk mak ayah saya, ada rezeki untuk anak bini Ai, anak bini Acoy, anak bini Amir, mak ayah Falik, Akram, semua ada, kan. That's why kita sentiasa pegang benda tu lah. Macam kita berkongsi rezeki lah, kan. Rezeki lah. So bang, bila kita dengar Flow 88 punya lagu ni, dia lebih ke arah masyarakat, kan. So mana idea tu sendiri yang datang? Macam adakah abang punya idea asal ke? Macam dia itu cakap berkarya ni, kan. Sebenarnya saya rasa dia benda yang tak perlu plan pada awalnya. Cuba main je, explore je. Explore je. That's why masa mula-mula lagu Zalika keluar tu, ikutkan lagu Floated, belum lagu masyarakat lagi. Lagu Zalika, lagu Akilah, Roblox Atiku, ni 3 single yang first ni semua pasal cinta. Betul. Kan? Pasal menggatal perempuan, kan. Cumanya Floated ni pula yelah, dalam masanya kita nak buat lagu ke arah mainstream, jiwa Better the Band tu masih ada. Masih ada dalam diri, kan. Masih ada cakap sebenarnya nak buat lagu yang ada ideologi lah. Kita nak main lagu yang ada breakdown, masih minat benda tu. Tapi nak bawakan dia ke mainstream tu dia susah, kan. Radio takkan main. Betul. Kan. Tapi kita tujuan seperti tu, kan. Kita nak radio main, kita nak lagu tu jual, nak hidup, kan. So tu yang selit sikit. Zalika dia selit sikit breakdown, kan. So Akilah ujung tu pun ada, kan. Dekat Roblox Atiku kat tengah tu ada drum. Adalah elemen-elemen tu, tapi bagi sikit-sikit je lah. So masa kat hutang macam, walaupun apa yang korang dengar lagu Zalika, Akilah, Roblox tu dalam version rakaman, dia adalah yang macam radio friendly. Tapi bila live kita tukar arrangement. Memang buat arrangement lain. Arrangement yang enjoy lah, orang boleh ni apa semua. mencarut lah. Tak lah. Orang boleh enjoy, boleh lompat, boleh benda ganas sikit lah, kan. Mosh pit lah, mosh pit. Tapi kau bayangkan bila arrangement dah ganas, liriknya manja. Lirik baik sangat. Terasa rusuk bergetar, terimalah aku jadi kekasihmu. Tak kena. Dia tak kena, kan. Okay, that's why masa Acoy nak buat lagu Hutang tu, kita try cari satu benda yang bukan pasal cinta, pasal masyarakat, kan. So
So tapi dah betul seloka pun semua kita try benda yang lain lah. Tapi sebenarnya semenjak lagu Hutang, lepas lagu Hutang, Cikadun 2434 yang latest ni F, kan, Kong Kali Kong, ini sebenarnya lagu rebel. Lagu kritik memang konten social kritik pun benda, kan? Betul, kalau dengar betul-betul lah. Kalau dengar betul-betul lirik dia, kan, tapi disampaikan dengan cara yang lembut sikit lah, kan. Sebab kita nak ada ideologi. Kita nak ada ideologi. That's why dia jadi macam tu. Tapi dan bersama peminat kita orang masa tu kanak-kanak yang banyak. Lagu Zalika, Akilah, Roblox Atiku, budak-budak, kan. Budak sekolah banyak suka. Kita ni macam mana kita ni, kan? Mana kita yang dulu ni, kan? Pop keluar lagu raya nak macam senario. Aduh. Kan, faham tak? Macam kita nak ke arah mana ni, kan? Tapi orang dah minat, takkan kita tinggalkan. Betul, sayanglah sebab dah bawa signature tu kan. So that's why itu dah terjadi transition daripada Zalika, Akilah, Roblox tu pergi ke Hutang, pergi ke lagu masyarakat. So macam kita masih lagi boleh main yang arrangement lagu kita, masih boleh main lagu yang Ganan yang rancak kita suka. Tapi dalam sama pembawakan lirik dia tu kena dengan masyarakat umum. Sebab apa? Sebab kita masih terikat lagi dengan label mainstream dan sebagainya, radio, TV. Itulah dia. So Man, sebut tentang orang kata rebel-rebel ni, ada juga certain band yang saya tak nak sebut nama kan, tapi bila dia live dia akan menggunakan mungkin kata-kata kesat, apa semua. Pendapat abang tentang bila band je disinonimkan dengan sifat-sifat yang macam, faham tak, yang macam punk apa semua tu, adakah benda tu perlu ke dalam band, ataupun macam abang pun tak apa suka sangat benda tu? Untuk saya sebenarnya saya tak kisah. Banyak benda baik filem, baik muzik, seni karya ni sebenarnya kita tak perlu letak batasan. Sebab dulu mungkin boleh kontrol. TV hanya benda yang dipilih dia keluar TV. Kita hanya boleh menonton, mendengar apa yang dikeluarkan hanya di TV dan radio. Tapi sekarang ni orang boleh memilih. TV letaklah klasifikasi 18 ke apa semua, budak-budak tetap dapat akses juga, akses kat media sosial. Betul. Tak cari pun keluar. Kan? Betul. So daripada bila era sekarang ni, saya rasa daripada menyekat kebebasan ni, usaha menyekat kebebasan ni, saya rasa lebih baik fokus kepada mendidik pendengar dan penonton untuk menerima dan menilai dan adapt benda tu. Faham. Sebab apa? Kan? Kita kena bagi pendidikan awal kepada kanak-kanak. Kalau betul pembawakan kau boleh tahulah itu bagus, itu tak bagus. Betul. Latih anak-anak muda ni untuk menilai benda tu bagus atau tak bagus, boleh follow atau tak boleh follow je. Daripada sibuk tak boleh sekat. Kita sekat tempatan ni, lokal, daripada buat benda ni, luar tetap dapat akses tu. Betul. Tetap pengaruh luar. Kalau kata tadi kita sebut apa, budaya punk, skinhead dan sebagainya ni, asalnya daripada pengaruh luar. So benda tu tetap akan sampai, kan? Tapi dia letak pada diri sendiri menerima tu macam mana. Menerima dengan baik, baiklah jadi dia. Menerima dengan tak baik, tak baik dah jadi dia. Saya pernah ada satu budak tanya, masa saya tengah live, ada budak tanya, "Bang, saya minat sangat dunia seni. Saya nak sambung kat suara, tapi macam mana saya nak yakinkan dengan mak ayah saya yang dunia seni ni tak social sangat, menyimpang songsang dan sebagainya lah, pesong apa semua kan." Jadi tak tahulah benda ni mungkin daripada atas sampai ke sini untuk saya bagi satu pendapat secara lancarnya apa ni. Saya tak tahu macam mana boleh saya jawab macam tu. Tapi bila saya ingat balik, betul-betul lah apa yang saya cerita kat dia. Cakap benda
Tak mesti dekat bidang seni. Okay. Kau dekat tempat lain ke, kau kat tempat kerja lain ke, bidang lain ke, universiti lain ke atau sebagainya, semuanya diri sendiri. Kan? Nak jadi jahat tu diri sendiri, Nak bukan sebab apa menentukan yang kita tu. kerja. Kan? Bukan apa tempat yang kita pergi. Kan? Apa kalau nak yakinkan mak ayah, kalau kita tengoklah diri sendiri kita, kalau kau solat jaga baik, ada sifat kriminal, mak ayah kau yakin dengan kau, campak mana pun okey je, Boleh bawa diri. Tapi kalau engkau pun balik pun lewat malam kan, kantoi itu kantoi ini, buka almari jumpa CD, contoh CD apa tu? kan, ni kita cerita dulu lah. So mak ayah kau pun tak yakin nak letakkan kau kat mana-mana. Itulah maknanya diri sendiri. So kalau balik pada soalan kau tadi, keyword yang keluar apa semua tu sebenarnya zaman sekarang tak boleh halang. Lebih baik didik dan pupuk masyarakat untuk belajar, menilai, menerima dan pandai buat interpretasi sendiri. Tapi borak tentang batasan. Baru-baru ni kita tahu macam kumpulan dolar, kan dia punya video kena sekat sebab ada certain ahli agama yang rasa macam video diorang tu agak too much. Pendapat abang sendiri macam mana? Sebab diorang daripada ahli tu adalah Chinese, non-Muslim, yang Sabronzo je yang Muslim. So pendapat abang sendiri macam mana? Itulah proses yang saya cakap tadi. Baik kita, daripada kita menyekat, baik kita memupuk dan mendidik orang untuk menilai mana baik, mana yang buruk. Kan? Betul. So bila dia dah disekat tu, maknanya orang-orang yang menyekat tu dia apa? Dia tahulah mana baik dan mana yang buruk. Betul. Itu je lah. Betul. Faham. Okay bang. Panas. Kan? Bakal viral. Jaga-jaga. Itu je. Itu je. Saya tak boleh kata apa yang dolar buat tu baik atau buruk. Masing-masing ada pendapat sendiri. Betul. Awak bisa interpretasi awak bisa interpretasi awak. Kan? Dalam 3 orang tu pun dia ada kepercayaan dan pegangan dia. Betul. Tapi siapa yang membuat tindakan untuk turunkan tu? Siapa? Adakah kerajaan yang memaksa diorang turunkan video, ataupun diorang sedar sendiri apabila menerima banyak cemuhan masyarakat, diorang sendiri yang rasa macam ambil tanggungjawab, tak apa, kita turunkan dulu. Berborak pasal seni muzik ni kan. Okay, baru-baru ni Eric ada menyatakan bayaran artis ni bukanlah demand tetapi tertakluk kepada karya mereka sendiri kan. So apa pendapat Eric jika ada setengah artis baru yang meletakkan harga yang terlalu tinggi dalam persembahan apa-apa ke lah. Dia tak salah dia nak letak harga tinggi kan. Sebab kita meletak harga, kita menilai pada diri kita sendiri. Kita sendiri nilai. Kalau dia rasa nilai dia tinggi, dia letaklah harga tinggi. Kan? Kalau ada orang bayar harga tinggi tu, maknanya orang tu dia melihat kita dia nilai tinggi tu lah. Adalah. Cumanya nak menetap nilai harga tu kena, orang kata kena cakna dengan industri. Kan? Contoh kalau filem ni dia punya ROI berdasarkan kepada selling tiket. Kan? So kalau artis tu memang betul crowd puller, boleh jual tiket, why not dia letak harga. Betul. Dan kalau lakonan dia pun memang cantik, mantap lah kan, why not dia letak harga. Dan memang ROI berdasarkan selling tiket. Tapi kalau ROI berdasarkan harga belian stesen TV, telemovie harga, kita tahu standard ada tengok CCTV lah. CCTV ada yang 80k sampai ke 120k. Itu harga belian untuk telemovie. So cost production kita tahu lah. Kalau lah TV kita ambil 120k lah. TV beli produk 120k kan. Okey, kau sebagai producer kau nak untung berapa? Tanya saya mesti lebih kan. Tak boleh nak lebih sangat pun sebenarnya. Memang tak boleh nak lebih. Aku rasa kalau kau sebagai owner production house, TV beli 120k, aku rasa kau dapat ambil 5k, 6k je untuk bayar overhead atau 10k untuk overhead. Selebihnya production cost. Betul. Kan? Okey. Itu kalau duit kau sendiri. Kalau kau pakai duit funder,
Ya. Funding mesti nak berapa? So busuk tinggal 90k je bajet untuk buat dalam production. Kan? Dapat pula skrip, pelakon nak ini, pelakon nak ini, pelakon nak ini, location banyak semua. So kat situ yang pelakon-pelakon ni kena faham proses penerbitan. Kalau telemovie dengan drama episod kau hentak harga, mana datang logiknya? Kan? Kena tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Lepas tu macam saya banyak buat muzik video. Kan? Muzik video pun ROI dia tak tinggi. Kan? Dia hanya sekadar bahan promosi kepada lagu. Kita akan dapat ni lah. Tapi ROI mungkin tinggi, tapi sebab kita guna dengan label. Kan? So label kadang dorang sekarang ni pula dah zaman macam dorang tak memandang pun muzik video kau tu adalah satu art. Dorang tak appreciate dia tak appreciate sebagai satu art. Kenapa Diorang kata sebab apa? Sebab bila ada orang dah start buang harga. Contoh dulu muzik video boleh cecah 30k 40k kos zaman NTV. Kan? TV, kan? Sekarang ni kadang-kadang 2,000 3,000 kos untuk buat muzik video. Sebab apa? Sebab ada yang pernah buang harga, ada yang sekadar tak apalah sebab I keluar muzik video bajet 2,000 trending viral. Faham. Jadi kenapa nak koskan tinggi kan? Tapi kita pula sebagai pengat sini atau artis, kita nak benda tu is satu complete package. Lagu dan muzik video yang special lah. Kalau single wajib muzik video. Kan? Kalau bukan single, album is album lah. Tak ada muzik video tak apa, tapi dia datang dengan album. Tapi kalau single wajib dengan muzik video. Baru ada satu package yang lengkap. Betul. Kan? So sekarang dia jadi macam tu lah. So bila ada yang dah pernah buang harga dan benda tu pula meletup, dia orang go for it lah. Go for it lah. Of course kan. So bila kat muzik video, bila ada artis cakap muzik video, aku pernah offer ada seorang artis ni muzik video kan, minta sampai berapa? 5 angka. 5 angka muzik video. Muzik video. Latu Farah bukan? Bukan. Bukan. Latu Farah jual nama aku, dia sanggup datang. Okay. Dia crush kat aku tu. Ada Eric. Wow. My love dia cakap tu. Eric, my love. Maksud sayang. ada. Macam maksudnya kan. So saya cakap, nak jadi artis jangan jadi artis yang bodoh lah. Betul. Ambil tahulah pasal penerbitan kan. Kau sampai so sebab apa bila jadi pelakon tak selamanya kau di atas. Betul. Kan? Orang benda seni ni benda yang subjektif. Setiap orang ada cita rasa, setiap orang ada interpretasi, setiap orang ada suka dan tak suka. Nasi dengan lauk pun kita tak makan hari-hari. Ini kan pula nak tengok muka kau yang sama setiap hari. So kau akan ada masa kau naik, ada masa kau turun. Kan? So bersiap sedialah. Bersiap sedialah untuk kau tak bekerja sebagai artis. Kan? So get prepare lah. Tapi takkan kau nak tukar bidang kau lain. Mungkin kau nak upgrade jadi producer, mungkin kau nak upgrade jadi director. Betul. Kan? Atau jadi scriptwriter. Kan? So ambil tahu langkah je kaki dalam industri. Memang kau nak jadi pelakon, jadi artis, tapi ambil tahu keadaan sekeliling. Tak salah ambil tahu keadaan sekeliling. Sebab apa? Cakap memudahkan kerja orang. Betul. Kita kalau kita faham kerja orang, orang pun okey lah. Kan? So cakap nak jadi contoh, kita ambil contoh jadi leadership lah. Leadership jadi pemimpin. Kan? Pemimpin yang pernah buat kerja lain, pop jadi leader. Betul. Apa keistimewaan dia? Dia tahulah kesusahan. Dia tahu kesusahan orang. Dia tahu ni, so dia tak akan arah sesuka hati. Dia tahu nak uruskan macam mana. Dan dalam masa yang sama, yang bawah-bawah dia ni tak boleh kencing dia. Aku dah pernah buat lah kerja kau. So sama juga jadi pelakon, ambil tahu kerja-kerja orang lain ni, supaya kau tak kena bully dekat set. Kau tahu nak bekerja macam mana, kan? So macam tiba-tiba dulu kalau zaman-zaman dulu ni lighting ni tak panas tau. Ini dah pakai zaman LED, pakai softbox ni apa semua. Dulu lampu pakai 2K apa ni yang panas semua, yang memang apa, kira lampu yang panas lah, yang memang api lah cerita dia. Kicap. Kalau kau datang diva, kau datang ini, kita tak tahu
kru kerja penat. Kan? Yeah. Oh, tapi aku tak boleh bersuara sebab Godiva. Ya. Dia balas macam mana? Dia tepeknya kau lighting banyak-banyak. Nah, ambil tambah lagi kat kau. Faham tak? Kan? Tapi kalau kau artinya pandai, kau boleh bersoal kan? Ya. Kenapa lighting banyak sangat macam ni? Kan? Okay. Kamera macam ni tak perlu lighting yang banyak macam ni. Ya. Kau nak belajar lagu ke? Contoh. Tadi simple contoh je lah. Tapi borak tentang industri seni muzik Malaysia, macam abang cakap tadi, kadang-kadang kat Malaysia ni banyak sangat macam main-main kan, buat video ke apa. Tapi macam kita tengok orang sekarang pun, even Malaysian sendiri pun lebih tertarik untuk mendengar lagu-lagu yang daripada negara seberang, Indonesia. Adakah abang rasa macam lagu Indonesia lagi baik daripada lagu Malaysia ke? Opinion abang sendiri macam ni? Kau abang peminat lagu Indonesia sebenarnya? Memang minat lagu Oh, tu. memang minat. Mama minat slang, minat Dewa, Sheila Seven. Tapi kan, pandangan tu dah berubah. Okey, dia macam ni masih abang highlight balik benda yang sama. Art is very subjective. Kan? Yeah. Setiap orang ada cita rasa yang berbeza. Okey. Muzik Indonesia kita tengok juga yang mendengar. 20 tahun lepas lagu-lagunya masuk Malaysia daripada Indonesia lagu apa? Semua Dewa, Raja, Wali, which is lagu-lagu yang quality. Betul? Kan? Quality. So benda tu bagusnya apa? Bakar semangat budak-budak muzik kita ni. That's why beberapa tahun lepas tu geng-geng indie naik. Hujan, Bang Fiz, kan? Bittersweet, geng-geng ni diorang membawa satu benda yang lain. Tak ke bagus? Ya, betul. Bagus, kan? Okay, sekarang lagu Indonesia yang masuk kat Malaysia apa? Siapa? Statue. Jedak jeduk Faham banyak. tak? Jedak jeduk. Kan? So, compare dengan muzik kita. Berapa banyak lagu kita yang dah dikoplokan oleh diorang? Oh, ada tak? Banyak. Macam Salim punya lagu semua. Cuma berapa banyak lagu-lagu kita sekarang ni yang dah faham tak? Tapi sekarang ni susah nak cakap lah pasal Indonesia dengan Malaysia tentang budaya luar masuk ke apa. Sebab sekarang ni dah zaman dunia ujung jari. Dunia tak bersepadan. Betul. So dah tak boleh dah nak cerita muzik Indonesia masuk Malaysia. Nak compare tu susah. Nak compare tu dah tak boleh. Sebab peminat dah berbeza. Ada orang minat lagu because of memang minat muzik. Tapi ada orang minat lagu tu because kau dah scroll lagu yang sama, lagu sama dah di brainwash. Dah melekat dengan tu. Statue. Faham tak? So kita tahu je lagu, tapi minat ke tidak? Itu je lah. Macam kita orang lagu hutang popular tau kat Indonesia. Kita orang yang tak popular kat sana. Lagu tu popular. Lagu popular. Floyd tak popular kat sana. Sebab dia dikoplo berapa kan? banyak version hutang. Kalau kau kat YouTube tu, berapa banyak version dah yang dia buat daripada Indonesia. Ada yang letak official music video tau. Oh, dah buat untuk hutang. Untuk lagu hutang show kat sana. Main lagu hutang banyak. Lagu Masdo pun, lagu apa yang popular kat sana, Bunga kan? Famous. Famous kat sana. Banyak lagu yang famous kat sana. Itulah dia. Tak boleh nak boleh lah. Tak nak compare lah. Tapi masih lagi ada Indonesia punya musician yang kita dengar nice, yang menjadi rujukan kepada arrangement kat Malaysia. Kan? Contoh yang masa Indonesia Idol yang lagu viral Puteri Iklan tu, siapa nama? P12 Puteri Iklan yang version Indonesia Idol tu. Apa nama? Siapa nama arranger tu? Aduh. Ada lah. Tahu lah. Tahu lah. Kan? So jadi best. Kan? Jadi nanti dia orang kata muzik ni tak payah nak ada batasan negara. Kau Indonesia, aku Malaysia. Tak perlu ada comparison tak perlu ada. Because this is art. Art bukan politik. Kan? Yang memecahkan negeri adalah orang tu sendiri. Dan sebagainya adalah politik. Oh, politik. Okay. Seni tak memecahkan. Okay. Seni lebih menyatukan. Macam saya suka tengok filem Malaysia, tengok filem Thailand, kan. So janganlah stop lah pasal kata Indonesia ni apa semua. Tak. Jadikan orang rujukan. Betul.
benda yang baik tunjukkan, benda yang buruk kita tahu, kita bolehlah tumpang sekejap, ya aku lagi power dia. Tak up diri kita balik. Kan? Lagi kejap. Okay. So berbalik kepada bayaran tadi kan, adakah masa macam orang-orang yang mengesetkan harga ni juga yang buatkan diri dia menyepi? Contoh macam saya rasa mungkin saya macam dah famous and then saya letak harga yang terlalu tinggi lah, lepas tu lalas tak ada orang nak ambil saya kerja. So adakah itu salah satu faktor? Artis ni adalah produk seni yang untuk dijual. Okay. Sebab apa? Sebab dia ada value dan dia ada harga dan dibayar mengikut projek. This is produk seni lah kan. Kalau orang yang bekerja gaji bulan, gaji tetap tu, itu lain kan. So bila kata letak harga ni, dia kena pandai tawar menawar, apa, jual membeli, kan. So bila kata produk seni, untuk kita letak harga, kita mesti kena tahu apa kita punya USP. Betul. Kan, kita punya unique selling point kita supaya kita ada harga tu. Kan. So jangan ingat popular is USP. Kan. Tapi popular tak selamanya. Tapi bakat itu adalah USP yang memang value-nya akan kekal. Kan? Yeah. So kat situlah pendapat saya pasal meletakkan harga. So sebagai seorang artis, kena tahu, kena kenal diri. Kau ni layak ke tidak dia letak harga itu? Betul. Layak ke tidak dia letak harga itu? Kata sedar diri, sedar ruang. Berarti kata lain sedar diri lah Sedar diri. So kalau tadi awak cakap mungkin sebab letakkan harga tinggi sehingga dia menyepi. Tapi why not kalau dia nak kekalkan itu sebagai dia punya exclusivity. Kan? So USP dia apa? Eksklusif lah. Nak dapat dia tu harga kan macam tu lah. Nak dapat aku harga ini. Kan? So contoh aku takkan berlakon mana-mana ni. Kau, tapi orang suka aku, kau bayarlah aku harga ni. Okey, RM1 juta. Contoh lah, RM1 juta. Dah ambil RM1 dah berlakon 1 job dah. Relax lah. Berapa lama dia berhidup dengan duit tu? Lama. Tunggulah panggil lagi. Nak lagi. Eksklusif ni. Ada yang buat macam tu. Ya. Ada? Kan ada. Faham. Aku akan bagi full komitmen. Tapi bagi aku harga ni, aku tak pergi tempat lain. Tapi tak semua orang mampu buat macam tu. Tapi nak sampai ke tahap itu, samalah awal. Buatlah nama dulu. Bina nama, bina base, bina trust. Kan? Mana ada orang terus 100 kan. Betul. Okay. So bang, kita sebut tentang menyepi kan. Kalau kita boleh tengok sekarang ni, banyak artis-artis yang bila dah menyepi ni, dia membawa diri untuk membuka bisnes. So abang rasa macam betul tak orang kata artis ni kalau yang sendu-sendu je dia mula berkecimpung dalam bisnes? Tak salah. Selagi ada kudrat nak hidup tu kena lah. Kan? Orang kata jangan ego lah. Jangan ego. Orang ego je yang akan kata apa kau berniaga sekarang. Kau patut respect dia tau. Dia masih lagi ada usaha nak cari duit untuk sara diri dan sara keluarga. So support lah. Betul. So kalau orang yang kata dah tak laku benda ni ada turun naik. Betul. Benda turun naik tak salah. Yang penting selagi dia cari kerja halal, tak jadi call girl, apa salahnya? Tapi benda berniaga ni kadang-kadang dia double standard tau. Macam contoh Datuk Siti ke, dia jual makeup, orang still pandang tinggi kan. Bila artis perempuan macam contoh dia jual makeup, tapi dibandingkan dengan orang artis perempuan juga yang berniaga makanan, orang akan pandang dia dah berniaga makanan lah, kesian. Netizen selalu macam tu kan. Dia dah berniaga nasi lemak, kesian. Sedangkan kadang-kadang orang tu ada duit. So pandangan abang pun pernah berniaga juga kan. Dah buka food court, mingkop dah food court tu. Apa yang jadi bang? Dah orang yang food court aku tak bayar hutang sekarang. Tu yang keluar lagu hutang tu apa? So untuk mengclearkan kata-kata netizen, adakah orang yang artis yang menjual nasi ataupun makanan ni dah sendu ataupun macam ni? Tak. Ada orang berniaga, just kena tahu macam ada orang bekerja di bidang seni kerja glamour. Ada orang bekerja di bidang seni ni because itulah satu-satunya pendapatan yang aku ada. Kan? Ada yang because of passion. Kan?
Lepas tu kalau dia tak ada job banyak pun, dia berniaga pun, saya tak salah lah, tak ada apalah. Okey je. Kita kena ubah stigma tu. Betul. Pemikiran kita tu sebenarnya. Pemikiran tu tak salah. Benda tak salah. Tapi dia terletak kat artis tu lah. Dia terletak kat artis tu. That's why tadi, ingat tak saya sembang apa tadi? Luaskan skop. Ya, betul. Bina brand. Takkan nak jadi pelakon je. Faham tak? Pelakon ada turun naik. Upgrade lah sikit jadi producer, upgrade lah sikit jadi director. So masa jadi artis tu, apa kata, menyimpan lah sikit, melabur ke tempat lain ke apa semua. Memang kena sedar diri. Popular tak selamanya. Yang kat Malaysia ni kita boleh nampak yang betul-betul popular, yang lama dulu sekarang berapa kerat je. Ya. Kan? Betul. Tok T, M. Nasir, Ella, Dato' Awi, Dato' Nasir tadi, Dato' Amy, Jamal Dato' Jamal. Pusing-pusing itu je yang betul-betul Mas ini strong lah. yang strong. Yang lain ada turun naik dia. Kan? Even saya ambil contoh terdekat band-band yang macam yang zaman saya minat Rafish pernah ada di Peak Era. Senyap comeback. Faham tak? Ada turunan naik dia. Kan? For you to see. Bang Fiz dulu pun sama juga. Bang Fiz pernah peak. Lepas tu senyap. Saya pernah buat Alexander, pernah ini, lepas tu comeback balik Bang Fiz yang sekarang. Kan? So masing-masing dah ada turun naik dia. So masa tengah naik itu kena pandai. Jangan leka dihanyut kemewahan, kepopulaan. Dan saya, ini benda yang kita kena, satu artis, semua orang lah, saya semua orang yang bekerja dalam bidang seni ni, yang saya rasa satu pegangan yang saya tak pandai, saya pun taklah berjaya mana, tapi satu pegangan yang saya rasa saya boleh nasihatkan lah. Okay. Multitasking tu sebenarnya sangat bagus. Berada di bidang seni, multitasking. sebab job shooting tak sensasinya ada sebagai pelakon. Show hanya Sabtu Ahad. Isi dan Jumaat nak buat apa? Kan? 5 hari tu nak buat apa, Firdaus? Kan? Ya, okay. Dan satu lagi, kita kena belajar create job, bukan tunggu job. Kita buat sendiri. Kita create job tu, bukan tunggu job. Saya kalau show Sabtu Ahad atau Jumaat, weekdays tu jarang sekali lah. Isi Jumaat saya buat apa? Buat apa? Saya buat apa? Tidur. Baru je melukis tadi. Drama ada tak nak bagi saya production? Faham tak? Faham. Saya dalam production. Buat musik video, buat video corporate, buat ini apa semua. So kita multitask itu. Kalau dulu saya mengajar kat suara. Saya mengajar. Kan? Tapi dah habis. Kan? Lepas tu sebab tak boleh nak fokus kat situ lah, buat kerja lain. Tapi saya cakap seeloknya untuk menjaga standard. Tadi saya cakap tak salah artis kurang job berniaga, tak salah. Tapi kalau kau nak kekalkan kau punya value, kau nak kekalkan kau punya eksklusif, kerjalah dalam bidang yang sama. Kalau tak ada job apa berlakon atau show, produce lagu. Betul. Kan, kerja-kerja belakang takbir ni, produce lagu, buat lagu, itu royalty tinggi. Kan? Itu kalau dalam bidang muzik. Kalau bidang lakonan, tak, belajarlah jadi editor. Editor best apa? Faham tak? Kan? Direct, tulis skrip, masih lagi dalam bidang yang passion kita, yang kita tahu benda-benda ni. Why not? Kan? Untuk kekal ke eksklusif tu ya. Contoh macam dalam band Flow 88, saya boleh cakap dengan orang, kan, korang banyak punca band-band pecah ni because of satu masa akan ada era yang kita show bukan back to back. Dan di ketika itu mungkin sumber kewangan tak sekukuh atau sekuat apa yang korang dapat sekarang. Dan time tu lah korang akan mula buat kerja lain. Bila nak buat kerja lain, cuba sebaik mungkin cari kerja yang masih dalam bidang. Jangan kau pergi keluar tiba tak apalah, aku terpaksa kerja jadi masuk office, masuk ini. Faham tak? Sebab apa? Buatnya tiba-tiba ada show,
Macam mana nak lari? Tak boleh nak lari. Ya. Ganti orang. Ada show dia dah. Dah tak dapat dah kuatnya tu. Branding kuat tu, grup tu. Mulalah, tak apalah, aku undur diri. Banyak yang terjadi macam tu kan. So itulah maksud saya, cuba dalam bidang yang sama tapi job scope yang berbeza. Sudah lalang abang pun cerita band berpecah. Memang kita orang nak tanya pun sebenarnya. So sekarang, bukan sekarang lah, sebenarnya banyak band-band macam abang sendiri juga cakap, banyak band-band berpecah. Ada tak untuk abang sendiri rasa kerisauan yang Flow 88 ni mungkin satu hari nanti akan berpecah lah? Ada, memang ada. Semua orang tak nak berpecah kan. Dan kalau abang tengok band-band legend, band-band hotel kita yang berpecah tu, semua kadang abang faham je, macam sedih ada sebab kita minat orang kan. Tapi kita faham je mungkin keadaan situasi tu macam mana. So kita orang ambil benda tu sebagai teladan lah kan. Persiapan awal macam kita orang Flow 88, kita orang ada kita orang punya rukun. Rukun. Rukun Flow 88. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Memang dah ada dah list dah ada. Rukun semua dah sign. Kan. So banyak benda punca perpecahan sebenarnya punca utama duit je. Banyak punca utama ada duit, tak puas hati dengan payment. Bila kita kerja dan dibayar, tapi kerja kena ikut apa yang dibayar lah. Itu pun antara punca kenapa pecah. So kita orang sentiasa clear pasal benda tu setakat ini. Dan Alhamdulillah, dan doa-doakan lah. Saya tak berani cakap yang kata kita orang takkan pecah. Tak berani cakap. Kita tak tahu ujian datang bila-bila je. Kan. Tapi apa usaha yang dibuat untuk pastikan benda tu kekal. So ini adalah usaha yang kami tengah buat supaya kami kekal. Antaranya itulah, even AI job solo pun tetap persen kepada band. Tapi AI tak nak pun pergi job solo. Dia tak nak pun. Dia kata apa, aku main lagu Flow. Sebab kan. Itu bagusnya AI. Kan. Aku main lagu Flow yang buat lagu ni kan. Tapi aku pergi job solo. Dan lagu ni dibuat untuk band. Kalau aku pergi solo, aku pun tak seronok perform atas stage. Tak feel lah. Tak ada feel. Tak ada chemistry. Kan. Tak ada chemistry apa semua kan. Itu bagusnya. So cakap ada toleransi lah. Ada sifat semua kan. So kalau ada band members yang ada show tapi dia tak dapat attend kan, ada session yang ganti pun ada juga harga dia. Kita dah tetapkan ni sini semua. So benda ni clear kan. Benda ni clear. Kalau aku tak dapat, macam saya, aku tak dapat join show ni kan, sebab aku ada job lain kan, aku tak ambil payment. Kan, macam tu. Sebab nak bagi benda tu adil. Dan bagi semua orang puas hati. Itu je, nak bagi puas hati je. So macam abang, kalau abang tak kisah untuk berkongsi kan, dalam kita cakap pasal perpecahan ni kan, ada tak sepanjang abang dalam Flow 88 ni ada pergaduhan perselisihan faham ke yang mungkin yang mungkin mengarah kepada perpisahan ke? Tak adalah kan. Tak ada. Setiap kali bergaduh, pada pendapat saya, kena gaduh. Macam relationship kena gaduh. Tak gaduh tak boleh. Gaduh lah. Gaduh sampai gaduh paling tinggi ke apa kan. Dia eloknya kena ada sekali gaduh yang betul-betul besar. Dalam relationship kena at least ada sekali gaduh yang betul-betul besar. Lepas gaduh besar tu, kalau berjaya baik balik, jagalah. Kalau dah gaduh besar, tak berjaya jaga balik, dah jangan teruskan. Betul kan. Sebab apa? Bila dah gaduh paling besar, besar ni kan, boleh bersatu balik. So lepas ni gaduh kecil-kecil tu tak ada masalah. Sebab kita pernah gaduh yang paling besar. Faham kan. So yang kecil-kecil tu alah okey je. Itu dulu boleh settle. Jam mata je lah. Jam mata lah. So itu maksudnya. Dan gaduh paling besar pun korang boleh baik. So maknanya okey. Dan kami dalam Flow 88 6 orang ni bergaduh lah macam mana pun, jangan sampai keluar band. Gaduh settle, jangan keluar band. Rugilah kau keluar band, job tengah banyak kot. Tengah panas lengan laku kan, rugilah kau keluar kan.
Gaduh pun kena ingat job Rugi kau keluar. Borak-borak tentang perpecahan kan. Tapi bila kita tengok mostly dalam band ni, andai kata berpisah, mesti yang dapat spotlight ni adalah vokalis tu sendiri. Contoh macam Awi, saya tak tahu, saya pun tak pasti Awi ni berpecah ke tak, Wings, tapi dia ada job-job berlakon. Even Datuk Amy pun dia ada job-job berlakon. Adakah abang sendiri rasa vokalis ni sebenarnya dia adalah orang yang macam apa orang kata, masyarakat orang utama kan, tertumpu dekat dia. Okay, isu Datuk Awi, Datuk Amy saya tak nak betul lah. Saya bukan berada di tempat yang untuk cerita pasal dorang memang legend, memang ni ya. Tapi untuk Flow 88, apa spotlight tu sebenarnya masa saya awal-awal dengan Flow 88, masa tu pun K-pop tengah naik tau kan. Saya tengok apa punca orang minat K-pop. Rupanya setiap ahli memainkan peranan kan. Okay. Tapi Flow 88 tak instant macam K-pop. Aduh, macam mana nak buat tu? Saya nak jual, saya main peranan kan. Okay. So saya kenal karakter masing-masing. Apa kelebihan, apa kekurangan kan. Ini kita belajar SWOT analysis. Kan, dalam SWOT analysis kita tahu apa kekuatan yang mewujudkan peluang kan, apa kelemahan yang boleh mendatangkan ancaman kan. So bila kita dah tahu apa kelemahan yang boleh datang ancaman tu, kita perbaiki untuk dapatkan jadikan dia sebagai satu kekuatan dan kelebihan. Dan bila kita tahu apa kekuatan dan kelebihan kita, itulah menjadi modal untuk kita jual. Ini prinsip ni kan, analisis ni kita buat kat Flow 88. Ini apa. That's why kalau korang tengok muzik video Flow 88, setiap lagu akan ada satu ahli yang akan di highlight. Saya nak bagi orang kenal semua ahli band members kan, supaya kalau lah satu hari kita tak tahu ada yang undur diri ke, ada yang ni pun, masing-masing orang masih kenal, ada tempat dalam industri. Dan Alhamdulillah kan, saya teruskan dengan lakonan saya, dengan kerja dengan tabik, orang kenal. Ai pun ni, walaupun kita masih Flow 88 kan, Acoy komposer yang banyak lagu dia buat kan, orang kenal dia pun dah ada satu grup yang agak misteri pakai topeng kan. Akram sekarang pilih ACAB tau. Akram drama ACAB tu, dia punya memang dia die hard fan ACAB daripada zaman sekolah. Dan dia memang budak skinhead. So ACAB pilih dia untuk sessionis ganti drama untuk main kat Jerman. Sekarang kat Jerman ni on the way balik. Dua hari dia perform kat sana. 2 hari kat sana. Next dia perform kat UK pula. So orang tak, masing-masing dah ada ruang dan tempat. So saya rasa benda tu alhamdulillah menjadi. Sebab saya pun ambil contoh Exist, okay. Band Exist itu pun antara reference. KRU pun antara reference kan. Bukan musiknya je bagi reference, tapi how dia manage dorang punya own branding dan individu. KRU memang saya idolakan mereka as how they branding the KRU. Selain minat lagu dorang lah kan, macam mana Datuk Norman bawa as a leader in business, in marketing, branding semua. Yusri, how dia jual diri dia sebagai kegilaan kan, macam mana Eddie genius dengan muzik dan arrangement dan sebagainya. Masing-masing ada peranan masing-masing, ada personality masing-masing kan. Itu kita applykan juga kat Flow 88. Masing-masing ada peranan masing-masing kan. Kita tengok dekat dalam band Exist original lineup sampai yang sekarang lah, walaupun ada tukar, tapi Exist macam setiap ahli dia tu very function. Betul kan. Contoh even Abang Shah Slam, walaupun dia Slam asalnya daripada Exist, betul kan, pun faham tak, masing-masing kan. Apa Ajay,
Kita tengok Ajay di mana sekarang, Abang Ujang di mana sekarang, Along dengan Abang Musa macam mana diorang dekat studio yang sekarang. So masing-masing function. So itu yang kita tak nak ada passenger lah. Kita tak nak ada passenger, masing-masing kena ada kerja. Tapi andai kata ada vokalis yang menyangka bahawa diri dia boleh ke hadapan tanpa sebarang bantuan band. And benda tu sendiri, sebab ya bila kalau even macam contoh show-show Gegar Vaganza pun yang dia ambil akan diambil of course lah vokalis dia kan. Dia takkan ambil satu band sekali macam tu. So adakah abang rasa memang vokalis ni yang memang paling penting lah dalam band tu sendiri ke dia masih memerlukan tim dia? Abang takut salah cakap. Takut viral. Kalau tersalah minta maaf. Tapi fungsi Gegar Vaganza tu adalah menaikkan bintang kembali bersinar. Paling menyengat. Kembali bersinar. Cuma itu fungsi asal. Cuma beberapa episod ni yang baru-baru ni dia dah start panggil yang masih dalam industri pun ada. Okey, kita balik pada fungsi asal. Bintang kembali bersinar. Yang dipanggil hanya vokalis. Kan? Sebelum ni dia kat mana? Sebelum mostly tidur. Saya takut saya cakap tapi hilang dari radar. Kan? Bila ada balik Gegar Vaganza, baru vokalis dia yang masuk balik. Kan? So maknanya betul tak sangkaan tu vokalis rasa without band dia boleh hidup? Yalah, tak semua. Tak semua benda. Okey, ini yang penonton kena dididik atau dibagi tahu. Tak semua statement, tak semua benda yang berlaku boleh dipukul rata. Betul. Itu je. Jangan ingat apa yang aku cakap ni aku menunjukkan orang tu, aku menuju sama. Tak. Benda semua ni tak boleh dipukul rata. Dia setengah situasi. So saya tak fokus kepada sesiapa yang saya cakap tadi, tapi just fikir balik. Ada yang memang dalam masih tengah aktif masuk Gegar Vaganza, tapi yang tak aktif tu tiba-tiba benda tu saya cakap ini dia berbalik kepada rezeki Allah. Kan? Tapi sebab menjawab soalan awak tadi, awak cakap vokalis boleh hidup tanpa band. Tapi ada band-band yang dah memang tak hidup, vokalis dia pun tak hidup, tapi masuk balik Gegar Vaganza. So tak semua tak semua boleh sama cakap vokalis boleh hidup without band. Okay. So sebelum kita tamatkanlah kita punya podcast hari ni kan, abang ada apa pun nak promote tak projek abang yang tengah buat sekarang? Dan filem lakonan saya Klepet. Klepet. Yelah. Di Pawagam. Okey, lepas tu lagu kami yang paling latest pun kalau nak dengar adalah lagu berjudul F. Boleh dengar. Dan itu je lah. Tunggu just follow media sosial untuk update kat mana show-show kami. Pesanan sikit bang untuk orang-orang kat luar sana berkaitan muzik ke seni, industri. Minat abang sendiri ke? Okey, saya tak tahu nak pesan apa sebab saya bukanlah orang yang berjaya. Kan? Saya adalah orang yang dah berjaya mencapai cita-cita. Tapi sukses tu belum. So ingat, kalau kita dah capai cita-cita kita, itu belum tentu kita berjaya. Kita kena at least capai cita-cita, kita sukses, kan? Dan kita mati meninggal dunia dalam keadaan yang baik. So jangan bangga diri dengan apa yang kita capai sekarang. Kita kena ingat esok lusa apa-apa boleh jadi. Sekian, terima kasih. Itulah dia pesanan deep saya pun tersenyap dari Eric Fuzi sendiri. So untuk korang terima kasih kerana menonton dan mendengar podcast kita. Jangan lupa subscribe di YouTube dan juga di platform kita di mana, Firdaus? IG, Instagram, IG, Facebook, TikTok, YouTube. Okay, jangan lupa saksikan. Sembang Sempoi. Ciao. Tangan masih minyak.